Hai cikgu-cikgu digital sekalian, selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Pernah tak cikgu terfikir macam mana nak tukarkan nota kelas yang panjang, yang statik tu menjadi satu perbualan audio interaktif? Ya, ibarat sebuah podcast pendidikan yang sebenar. Berdasarkan bahan sumber luar biasa yang kita akan kaji hari ini, ada satu magic AI yang membolehkan kita buat semua ni tanpa perlukan studio rakaman pun. Menarik kan? Jom kita bongkarkan rahsianya bersama-sama. Okey, untuk sesi penerangan kali ini, kita akan lihat 4 perkara utama. Pertama, kita tengok apa sebenarnya audio overview ni. Kedua, 5 langkah mudah untuk menjana audio. Ketiga, cara nak sesuaikan audio AI cikgu. Dan akhir sekali, kelebihan serta tips untuk dapatkan audio yang terbaik. Jangan risau, prosesnya sangat berstruktur dan mudah je nak dikuasai. Jom kita terus masuk ke bahagian pertama. Apa itu audio overview? Keajaiban podcast AI. Jadi, berdasarkan sumber kita, audio overview ni pada dasarnya adalah satu fungsi pintar di dalam aplikasi Notebook LM. Kalau sebelum ni kita biasa dengar AI baca teks dengan nada robot yang monoton dan membosankan, fungsi yang ini sangat berbeza. Ia ambil dokumen atau nota yang cikgu muat naik dan tukarkannya kepada bentuk perbualan audio interaktif. Pendek kata, ia hasilkan simulasi macam ada 2 orang sedang sembang pasal topik cikgu dalam sebuah podcast. Dan yang paling penting, semua isi perbualan tu 100% bersumberkan nota cikgu sendiri. Tak ada fakta luar yang direka-reka. Kat mana nak guna audio ni? Ada 4 situasi yang sangat ideal dalam bilik darjah. Pertama, untuk ulang kaji. Pelajar boleh pasang sambil buat aktiviti lain. Kedua, aktiviti mendengar nota, yang mana ini sangat-sangat membantu pelajar auditori kita. Ketiga, ia mewujudkan persekitaran pembelajaran yang santai. Dan keempat, untuk penerangan topik. Bayangkan topik yang panjang, berjela, budak pun kadang-kadang penat nak baca kan? Melalui audio ni, kita dapat kurangkan keletihan kognitif di dalam kelas dan pastikan pembelajaran tu lebih santai serta mudah diakses oleh pelajar kita. Baiklah, mari kita ke bahagian kedua. 5 langkah menjana audio. Proses cepat dan mudah. Sekarang saya tahu mesti ada yang terfikir, susah tak nak buat benda ni? Cikgu-cikgu, percayalah cakap saya. Ia cuma perlukan beberapa klik je menggunakan platform yang kita dah sedia maklum. Langkah 1, cikgu buka aplikasi Notebook LM, guna log masuk akaun Daily My Cikgu. Langkah 2, klik sahaja Create New Notebook. Langkah 3, ni masa untuk muat naik bahan. Cikgu boleh masukkan fail PDF, modul, nota PDP atau artikel. Langkah 4, cari dan klik butang Audio Overview. Dan langkah kelima, cikgu rehat sekejap, biar AI Notebook LM tu buat kerja magicnya. Senang je kan? Tak perlu rasa terbeban langsung nak cuba apply pada bahan PDP sedia ada. Seterusnya, bahagian ketiga, sesuaikan audio AI anda. Rahsia output hebat. Di sinilah terletaknya rahsia untuk buat audio cikgu lebih power. Sebelum cikgu tekan butang jana, sebenarnya cikgu pegang kawalan penuh. Cikgu boleh bagi arahan spesifik dekat AI tu. Cuba tengok contoh ayat ni. Gunakan gaya perbualan santai dan mudah difahami oleh guru sekolah rendah. Gunakan nada suara perempuan Malaysia yang ceria dan profesional. Bila cikgu letak arahan terperinci macam ni, AI akan tahu tepat-tepat sasaran audiens kita. Ia akan ubah nada, gaya bahasa dan memastikan ia serasi dengan penerimaan murid sekolah rendah. Ini betul-betul akan ubah output audio dari biasa-biasa jadi sangat ngam dan relevan. Akhir sekali, bahagian keempat, kelebihan dan tips audio terbaik memaksimumkan impak bilik darjah anda. Cikgu, untuk pastikan AI keluarkan output audio yang mantap, kita kena bezakan input yang lemah dengan input yang baik. Kalau cikgu muat naik nota yang berselerak atau masuk teks yang terlalu panjang melirit-lirit, AI akan jadi keliru. Nanti perbualan tu akan hilang arah. Sebaliknya, input yang baik tu perlukan nota yang kemas, isi poin yang jelas dan disertakan dengan arahan tambahan macam yang kita bincang tadi. Senang cerita, anggaplah AI ni macam kawan pembantu kita. Kalau dokumen rujukan tu tersusun elok, dia akan faham dengan lebih baik dan hasilnya pasti cemerlang. Sebagai rumusan untuk kelebihan utama fungsi ni, ia mentransformasikan cara pelajar kita belajar. Diorang boleh dengar nota macam dengar rancangan podcast. Sangat awesome untuk buat ulang kaji bila-bila masa. Ia juga berjaya memecahkan topik-topik panjang yang menakutkan jadi sesuatu yang mudah difahami melalui gaya penceritaan. Keseluruhannya, ia jadikan proses pembelajaran jauh lebih rileks dan tak tertekan. Segala kredit untuk info yang sangat praktikal dalam perkongsian kita hari ini perlu diberikan kepada Ustazah Nur Asia atas inisiatif hebat Jom Bedah Apps dalam Dalima.
Semangat penerokaan macam ni lah yang kita perlukan. Teruskan bereksperimen dengan pelbagai lagi apps dalam ekosistem Dalima kita, ya? Baiklah cikgu, sebelum menamatkan sesi penerangan ini, saya nak tinggalkan satu persoalan untuk cikgu fikirkan. Nota manakah yang anda akan tukarkan menjadi podcast hari ini? Saya betul-betul harap perkongsian hari ini beri cikgu semangat dan inspirasi untuk terus log masuk dan hasilkan audio pembelajaran pertama cikgu. Selamat mencuba dan teruskan kecemerlangan mendidik anak bangsa.